Kenapa kalau kita buat baju, bahagian baju depan je labuh daripada belakang? Jom tengok. Ini belakang, nampak? Belakang ternaik, depan terlabuh. Agaknya kenapa? Sebenarnya dia logik. Sebab baju manusia memang kena labuh depan. Kalau kita tak labuhkan depan, baju tu akan tersingkat ataupun terjongkit lah. Kalau bahasa Melayu lainnya adalah senting. Contoh macam gini, labuh baju depan, dia tak sama sebab depan ada chest, kadang ada perut. Okay, sebab itulah labuh depan lebih panjang sikit daripada labuh belakang. Labuh belakang macam mana? Labuh belakang dia terhenti sampai ke punggung je. Dia tak melepasi punggung. Benda ni sebenarnya terpakai pada baju lelaki dan baju perempuan. Kalau anda tak labuhkan baju depan, apa yang jadi? Baju anda akan terjongkit dan belakang kelihatan labuh. Siapa yang pernah beli baju mahal-mahal ataupun murah-murah tapi depan terjongkit, belakang terlabuh? Cuba komen sikit. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham, tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270, tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju, untung banyak kak. Paling best, anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama? So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.